Cerita ni bukan satu pergerakan yang lurus tanpa henti. Ada satu lagi plot twist yang menarik. Sebenarnya, ada dua jeda panjang yang jelas dalam perluasan ni, di mana penghijrahan tu macam terhenti beratus-ratus malah 1000 tahun. Kenapa agaknya? Jeda-jeda ni sebenarnya bukanlah tanda kegagalan atau diorang hilang arah. Sebaliknya, ia adalah tempoh inovasi yang sangat pesat. Bukan sebab diorang sesat, tapi sebab diorang sedang mencipta. Diorang berhenti, sesuaikan diri dan reka kunci teknologi yang diorang perlukan untuk buka lautan yang seterusnya. Dan inilah evolusi teknologi diorang. Jeda yang pertama tu berlaku antara Taiwan dengan Filipina. Cabarannya, lautan yang lebih bergelora. Jadi penyelesaiannya, seperti yang korang boleh nampak, perahu cadik. Lengan penstabil ni ubah perahu dorang jadi kapal yang stabil dan lincah, membolehkan dorang menakluki Kepulauan Asia Tenggara. Jeda yang kedua pula berlaku di pinggir Polinesia. Depan mata dorang terbentang lautan Pasifik yang maha luas. Untuk cabaran ni, dorang cipta perahu berbadan dua atau katamaran yang sangat mengagumkan. Kapal yang lebih besar dan kukuh ni dah macam kapal angkasa zaman purba, mampu bawa manusia, haiwan dan tumbuhan merentasi jarak yang tak dapat dibayangkan.